Bismillahirrahmanirrahim. Perumusan pelantikan khalifah. Hakikatnya tiada nas yang terang dan nyata daripada Al-Quran dan hadis yang menetapkan siapa yang akan menjadi ketua negara selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sama ada nas yang menetapkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ataupun Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Perkara tersebut menjadi punca perdebatan yang hangat dalam kalangan sahabat. Inilah pendapat yang diulas oleh Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah, dan yang lain. Oleh kerana tidak ada nas yang sarih daripada Quran. Lepas Nabi wafat, sebut nama orang ni. Tak ada nas yang sarih daripada hadis. Nabi sebut orang ni jadi ketua negara lepas Nabi wafat. Tak ada nas menyebabkan jadi perbalahan. Dalam Quran ada belaka caranya. Nabi Daud AS dilantik oleh Talut menjadi khalifah. Nabi Daud jadi khalifah. Talut raja, Daud bukan anak dia. Lantik Talut jadi khalifah. Talut lantik Daud jadi khalifah. Nabi Daud pula lantik Sulaiman anak dia jadi ketua negara. Sistem lantik anak dia. Dua-dua ni adil. Daud adalah khalifah yang adil. Nabi Sulaiman Rasul yang adil. Ini disebut dalam Quran. Tak ada nas. Dua-dua pendekatan ada. Nasnya menyebabkan jadi perbalahan bila Nabi wafat. Siapa nak jadi khalifah lepas Nabi wafat? Maka golongan Ansar mencadangkan Sa'ad bin Ubadah. Kita baca dulu. Maka golongan Muhajirin mencadangkan Abu Bakar. Keluarga Nabi Abbas, bukan Sayyidina Ali, Abbas, keluarga Nabi, dan beberapa orang sahabat menyokong Sayyidina Ali jadi khalifah, kerana Nabi ini sepupu dan menantu Nabi daripada Ahlul Bait. Jadi perbahasan ini, perbincangan, tak ada nas yang sahih. Adapun hadis yang mengisyaratkan nama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Ali karramallahu wajhah lebih bersifat menjelaskan kelebihan dari sudut pribadi kedua-dua orang sahabat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bukanlah dalil yang menetapkan mereka menjadi khalifah. Itulah pendapat kebanyakan ulama yang mentahqiq nas-nas yang dikaitkan dengan dua orang sahabat agung itu. Di sana ada nas kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi dalam gua Hira, dalam gua Sur masa berhijrah. Ada nas kelebihan Sayyidina Ali. Nas kelebihan itu ini dijadikan dalil. Golongan Syiah menjadikan dalil nas kelebihan Sayyidina Ali. Kita baca hadisnya. Pemilihan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah adalah kerana ketokohannya dalam lapangan ilmu. Selain itu, beliau mempunyai kewibawaan menjadi pemimpin dalam menghadapi banyak keadaan yang tidak mampu ditangani orang lain, sama ada ketika hayat Rasulullah SAW ataupun sewaktu menghadapi kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada kehebatan Abu Bakar yang tak ada pada orang lain. Banyak perkara Abu Bakar menunjukkan kehebatan dia. Dia lebih faham daripada orang lain. Contohnya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perkara yang luar biasa. Abu Bakar orang yang pertama mengesahkan Isra' Mi'raj ini adalah benar. Ini daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat belaka. Maha berkuasa. Jangan berasa pelik. Tak ada alat, tak ada apa. Allah Ta'ala boleh buat semua di bawah kekuasaan dia. Bahawa orang lain boleh ikut sama. Ini kehebatan dia. Dalam peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah,
yang berat sebelah perjanjian itu. Nabi buat perjanjian berat sebelah, seolah-olah berpihak kepada orang musyrikin. Sebagai contoh, tahun ni tak dibenarkan buat umrah, kena buat umrah tahun depan. Pakaian ihram sudah pakai. Buat macam mana? Ihram dah pakai, tak boleh buang pakaian ihram mudah-mudah. Mengapa Nabi mengalah? Rangguklah buat umrah tahun ni juga. Nabi kata tidak, kita terima perjanjian ini. Belum tu ayat wa in uhsiratum famastaysara minal hadi, sekiranya wa atimul hajj wal umrata lillah fa in uhsiratum famastaysara minal hadi, sempurnakan ibadah haji dan umrah. Kalau kamu ditahan, hendaklah bayar dam, sembelih binatang kalau ditahan. Belum turun perintah itu, mereka dalam kelang kabut. Kebanyakan sahabat tak mau terima. Perjanjian ini sangat berat. Abu Bakar kata, tak, dia Rasulullah, kita terimalah. Terimalah Nabi ni Rasulullah. Dia pandai pada kita, bijak pada kita, dikawal oleh Tuhan. Terima. Akhirnya orang terima. Turun ayat pula begitu. Ada caranya, ialah bayar dam. Batalkan nak pergi umrah itu. Kerana untuk mendapat iktiraf dari segi politik sebuah negara Islam yang sah, ini lebih penting daripada buat umrah itu. Ini dia. Abu Bakar lebih faham dalam masalah ini. Ketika Nabi wafat, banyak orang bingung, tak tahu apa. Nabi wafat, Nabi meninggal dunia, wafat dalam keadaan sedih, tak tahu nak buat apa. Abu Bakar menyampaikan ucapan menenangkan para sahabat yang lain dalam keadaan huru-hara ketika berlaku peristiwa murtad yang mengepung Madinah di masa itu. Abu Bakar boleh menghadapi keadaan. Ini keistimewaan yang ada pada Abu Bakar. Kedudukan Abu Bakar radhiyallahu an yang berasal dari kabilah Quraisy, yang paling berpengaruh juga dipertikaikan oleh Abu Sufyan radhiyallahu an, yang menyatakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Abu Bakar bukan daripada keluarga Quraisy yang kuat, kerana daripada Bani Tamim, bukan daripada Bani Hashim dan Bani atau Umayyah. Sayyidina Ali Allah menyanggah kata-kata Abu Sufyan sekerah-kerahnya dengan alasan Abu Bakar perlu disokong, bukan masanya untuk mempertikaikan dengan alasan tersebut. Walaupun Abu Bakar dari Quraisy, Nabi kata al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Quraisy ni banyak keluarga. Ada Bani Tamim, ada Bani Hashim, ada Bani Umayyah, ada Bani Adi. Banyak keluarga-keluarga dia. Abu Sufyan kata Abu Bakar tak kuat, dia Bani Tamim, keluarga dia tak kuat walaupun dia Quraisy. Bani Hashim lebih kuat, Bani Umayyah lebih kuat. Sayyidina Ali menyanggah Abu Sufyan. Ini bukan masa untuk lawan, bukan masa untuk balas. Sokong Abu Bakar dulu. Sayyidina Ali tegak dalam masalah ini. Keputusan yang diambil oleh para sahabat radhiyallahu anhum lebih berorientasikan syura pemesyuaratan dan kepahaman nas secara siasah syar'iyah, politik hukum syariat. Perkara tersebut menjadikan fiqh Islam dalam aspek politik tidak jumud, tidak beku, kerana ketokohan pemimpin itu lebih bersifat nas yang umum dan dapat diterjemahkan mengikut perubahan masa serta situasi yang dihadapi oleh negara Islam. Pengaruhnya boleh berubah satu kaum, bukan tetap. Masa ini, masa Quraisy, Abu Bakar lebih layak. Pendapat mazhab Syiah pada zaman mutaakhir berdalilkan beberapa hadis. Antaranya ialah golongan Syiah kata Abu Bakar lebih layak, Ali lebih layak jadi khalifah. Sampai sekarang jadi perbahasan dalam kitab-kitab fiqh, kitab fiqh Sunni, fiqh Syiah, fiqh perbandingan, jadi perbahasan kalangan ulama. Ada ulama sokong pendapat Syiah, ada ulama sokong pendapat Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Abu Bakar. Ini khilaf dalam masalah ketua negara. Tak sibuk masalah fiqh lagi ni. Masalah fiqh kemudian. Masalah akidah tu cabang-cabang kemudian.
Ini asas Sunni, Syiah, Khawarij, asal dia di sini. Dengan sebab itu jangan kita mudah-mudah kata Syiah kafir, Khawarij kafir, jangan. Ini asas khilaf yang berlaku. Bahkan ulama-ulama Syiah ni ada mazhab fiqh dia Sunni, mazhab politik dia Syiah, mazhab akidah dia Asy'ariyah, mazhab akidah dia Salafi, ada begitu. Tapi mazhab politik dia Syiah, ada begitu. Bahkan ada ulama Syafi'i yang dia punya akidah dia punya politik sokong Sayyidina Ali, ada juga. Ada begitu. Ini berlaku. Di zaman dahulu berlaku. Jadi dengan kita orang Islam dengan berpecah dalam masalah ini. Timbulnya kerana siapa lain An-Nas memahami Nas ini. Syiah berdalil. Sabda Allah Ta'ala berkenaan Ali karamallahu wajhah. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Sesiapa yang aku menjadikan tuannya, maka Ali adalah tuannya. Riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ada hadis. Hadis daripada Syiah. Syiah kata Nabi bersabda, "Man kuntu maulahu fa aliyun maulah." Sesiapa yang aku menjadikan dia tuannya, maka Ali adalah tuannya. Ini satu hadis. Satu hadis lagi, "Man kuntu waliyahu fa hadha waliyuh. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ini kita hadis Sunni ni. Kita hadis Ahlussunnah Jamaah ni. Makna dan sesiapa yang aku menjadi walinya, maka ini dia Ali walinya. Wahai Tuhan, pimpinlah orang yang menjadikannya wali dan musuhilah orang yang memusuhinya. Ini hadis ini. Ini Syiah berdalil dengan hadis ini. Dua riwayat hadis di atas mempunyai maksud yang sama. Dan sebab yang menimbulkan ucapan ini dikenali dengan peristiwa Al-Ghadir. Al-Ghadir, dikenali peristiwa Al-Ghadir. Ini berdasarkan sebab periwayatan hadis yang menyaksikan perbalahan yang berlaku antara Ali bin Abi Talib menantu Rasulullah dan sepupu kepada baginda yang dijadikan anak angkat sebelum Sayyidina Ali sepupu Nabi berbalah dengan anak angkat, cucu angkat sebelum baginda menjadi Rasul dengan Usamah bin Zaid, iaitu cucu angkat Rasulullah SAW. Berbalah Usamah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sepupu Nabi, menantu Nabi. Usamah ni cucu angkat, anak kepada Zaid bin Harithah, seorang hamba yang dipunyai oleh Khadijah. Khadijah beli, Khadijah merdekakan dia dan jadi anak angkat. Jadi anak angkat Nabi. Maka Usamah ni cucu angkat, Nabi sangat sayang. Dalam pertukaran itu Sayyidina Ali berkata kepada Usamah radhiyallahu an, anta maulaya, kamu adalah bekas hamba kepadaku. Sayyidina Ali kata kepada Usamah, mu ni bekas hamba aku. Bekas hamba aku. Sayyidina Ali kata kepada Usamah, perkataan bekas hamba yang digunakan kepada Usamah radhiyallahu anhu kerana ayahnya itu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ialah bekas hamba pada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Zaid dah hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum baginda menjadi Rasul. Akan tetapi selepas itu Zaid dimerdekakan dan dijadikan anak angkat kesayangan baginda SAW. Nabi sangat sayang pada Usamah. Zaid mati syahid dalam perang Mu'tah. Bila anak angkat ni mati syahid, tinggal cucu, tinggal anak. Nabi sangat sayang pada Usamah ni, sehingga naik unta pun letak belakang, gendong sama. Naik kuda, naik bara pun gendong Usamah ni. Nabi sayang pada Usamah, justru bagi meleraikan perbalahan mereka berdua. Maka Rasulullah bersabda dengan hadis tersebut. Ini menunjukkan hadis itu bukanlah menentukan Ali sebagai khalifah secara nah yang nyata. Pada masa yang sama tidak dinafikan bahawa Ali juga mempunyai kelayakan menjadi khalifah. Tak dinafikan Sayyidina Ali layak jadi khalifah. Tetapi hadis ini bukan makna Nabi calon Sayyidina Ali jadi khalifah.
Sayyidina Ali layak, Umar layak, semua layak. Dan Ali tak minta jadi khalifah. Orang kata dia, memang dia layak sungguh, Sayyidina Ali. Tapi dia paling muda. Dia paling muda sekali. Yang pada tuanya Abu Bakar. Bahkan masa pencalonan itu, Sayyidina Umar mencalonkan Abu Bakar mencalonkan Umar dan Abu Ubaidah. Abu Bakar kata, aku calonkan Umar dan Abu Ubaidah menjadi khalifah. Umar kata, tidak, mu jadi khalifah. Calonkan Abu Bakar. Kemudian Abu Ubaidah kata, aku calonkan Abu Bakar. Habis golongan Ansar, termasuk Ahlul Bait, menyokong Abu Bakar menjadi khalifah ketua negara dan mendukung kerajaan Abu Bakar. Mendukung Sayyidina Ali jadi hakim, jadi macam-macam pegawai tinggi, menteri pada Abu Bakar. Tak dinafikan. Mazhab Syiah juga berdalilkan hadis Rasulullah SAW. Amma tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ghair annahu la nabiyya ba'di. Ini hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Adakah kamu redha berada pada kedudukan seperti mana kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa, melainkan kerana tiada lagi nabi selepasku. Nabi kata Sayyidina Ali, mu tak redha ke mu jadi macam Nabi Harun daripada Nabi Musa? Nabi kata Sayyidina Ali, kalau Nabi Musa ada Nabi Harun, kalau aku ada mu. Nabi kata Sayyidina Ali. Ini hadisnya. Jadi Syiah menjadikan hadis ini Sayyidina Ali paling layak jadi khalifah. Hadis di atas berkaitan dengan peristiwa perang Tabuk. Ada sebab dia. Perang Tabuk. Sewaktu Rasulullah menugaskan Ali radhiyallahu anhu menjadi penggantinya di Madinah. Akibatnya golongan munafik telah memperkecilkan Ali radhiyallahu anhu kerana tidak diajak bersama ke Tabuk bagi menyertai peperangan yang terkenal itu. Cerita hadis ini dalam perang Tabuk. Nabi tak beri Sayyidina Ali pergi ke Tabuk. Nabi itu Sayyidina Ali duduk di Madinah, ganti dia sebagai pemerintah di Madinah. Duduk di Madinah, pemerintah, tak pergi ke Tabuk. Nabi tugaskan dia. Orang munafik pun buat mat ni. Sebab Nabi tak pilih Ali ni, Ali penakut. Ali penakut. Sayyidina Ali pun tanya angin kan. Orang kata dia penakut ni. Nabi tak pilih pergi perang. Orang pun munafik menyebarkan berita Sayyidina Ali penakut. Sebab tu Nabi dah ajak pergi perang. Ali radhiyallahu naik berang, lantas terus mengejar Rasulullah dengan meninggalkan Madinah. Ali ambil kuda kejar Nabi. Nabi dalam perjalanan. Maka baginda Rasulullah bersabda memerintahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu supaya kembali semula ke Madinah bagi menggantikan tugas baginda memimpin negara. Nabi kata, keduduk kamu ni macam Harun dengan Nabi Musa. Kerana tak ada Nabi lepas aku. Balik bertugas di Madinah. Ini sebab dia. Sebabnya kerana Sayyidina Ali marah. Orang munafik kata dia penakut. Lalu Nabi sebut hadis ni pada Nabi Musa, pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Terdapat satu peristiwa dalam sirah menunjukkan sahabat yang lain juga ditugaskan untuk menggantikan Rasulullah SAW, seperti Abdullah bin Maktum dan sahabat-sahabat yang lain. Dalam sejarahnya Nabi pernah tugas orang lain juga jadi pemerintah Madinah. Nabi pernah tugaskan Abdullah bin Maktum, sahabat yang buta, ganti Nabi di Madinah. Bila Nabi tinggal pergi berperang, Nabi pergi ke Mekah dan sebagainya. Kerana masuk Mekah, Nabi tugas orang lain, bukan Sayyidina Ali saja. Jadi hadis ini tidak boleh menjadi dalil Sayyidina Ali dinaskan menjadi khalifah, tidak dalil. Catatan sejarah menunjukkan Nabi Harun alaihissalam tidak sempat menjadi khalifah kerana terlebih dahulu wafat beberapa tahun selepas Nabi Musa alaihissalam wafat. Maka hadis tersebut tidaklah menunjukkan secara terang melalui nas mengenai pencalonan Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah selepas Rasulullah SAW wafat. Bahkan dalam cerita nabinya, Nabi Harun tak jadi khalifah. Nabi Harun mati dulu, wafat dulu pada Nabi Musa. Dia abang Nabi Musa, dia wafat dulu. Dalam sejarah yang terkenal, Bani Israel kata Nabi Musa bunuh Nabi Harun. Ini jahat Bani Israel pula, menyakiti Nabi Musa AS. Dibuat fitnah, Nabi Musa bunuh Nabi Harun. Lalu Allah Ta'ala bawa mayat Nabi Harun, dibawa oleh malaikat, tunjuk
Tak ada bukti kesan kena bunuh, tak ada sikit habuk pun. Nabi Musa dibebaskan daripada fitnah. Nabi Harun mati dulu. Itu ceritanya. Pendapat mazhab Khawarij pula. Khawarij kata siapa-siapa dia boleh jadi khalifah. Ini mazhab Khawarij, satu mazhab lagi. Pokok Khawarij. Hadis Rasulullah bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyi ka'anna ra'sahu zabibah." Nabi bersabda, dengarlah dan taatilah pemimpin kalian, sekalipun yang dilantik memimpin kalian itu seorang hamba berbangsa Habsyi yang kepalanya seperti krismis, macam buah semeh rambut dia, keriting. Seorang hamba jadi ketua negara, wajib kena taat. Nabi kata begitu. Khawarij kata menandakan siapa dia boleh jadi khalifah. Maka inilah golongan Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Tak calon pada Quraisy, tak calon pada Muhajirin. Kerana Nabi kata siapa jadi boleh ketua negara. Itu. Hadis di atas menunjukkan ketaatan yang sebenar kepada pemimpin tanpa mengira siapa pun. Hadis menunjukkan kita kena taat pemimpin yang dilantik, walau siapa jadi pemimpin pun. Walau kita tengok dia ada kekurangan, dia mudah orang lantik jadi pemimpin, kena taat. Walaupun kita pandai pada pemimpin sekalipun tak boleh orang lantik dia jadi pemimpin. Kita pandai, kita pasal kita cerdik, pasal kita bijak, tak boleh. Bila jamaah putus dia jadi pemimpin, kena taat. Tak boleh kena taat. Sahabat-sahabat ikut perkara ni. Contohnya peperangan Zatul Salasil. Nabi lantik Ammar bin As jadi ketua. Dalam pasukan tu ada Abu Bakar, ada Umar. Berperang Zatul Salasil. Dan bila lantik Ammar bin As ni, kerana Ammar bin As ni dia seorang yang bijak di zaman jahiliah. Mak dia asal dia Zatul Salasil. Dan bila lantik dia jadi ketua. Kena taat pada ketua ni. Dia baru masuk Islam, mu'alaf lagi, baru masuk Islam. Mu'alaf pun orang Arab. Mu'alaf, dia baru masuk Islam. Dia pun siapa di Zatul Salasil. Lalu Nabi atau Abu Ubaidah jadi tentera pembantu. Abu Ubaidah dia hantar sama. Siapa masa nak semayang, lalu orang tolak Abu Ubaidah jadi imam. Aku jadi ketua kan? Ammar bin As kata aku jadi imam. Dia jadi tak imam. Masing-masing senyap ni mu'allah jadi tak imam ni. Senyap. Dah Nabi latih dia jadi ketua. Kena ikutlah. Kemudian musim sejuk. Musim sejuk kena pasang api nak diang. Sejuk sangat. Ammar bin As kata jangan pasang api. Siapa-siapa pasang api aku capuk dalam api, kata dia. Menyebabkan masa senyap juga. Taat. Sejuklah, tak pasang api. Lepas tu esok pula mayang pula orang lain ambil wuduk, dia tak jamu. Pakai tak jamu dengan tanah saja. Jadi tak imam pula. Orang lain wuduk belakang ikut dia. Tak apalah. Abu Bakar pun ada, Umar pun ada, orang lain pun ada. Dia ni orang baru masuk Islam. Ammar bin As radhiyallahu anhu, sahabat juga. Masuk Islam ke dia. Dulu pada buka Mekah sikit. Kemudian ada apalah. Masa perang dalam hati ni. Esok perang. Perang-perang musuh berundur. Musuh lari dah. Cukup berhenti. Tak dia kejar dah. Balik. Masing-masing tak puas hati dah. Dah musuh lari kan, kejar sampai habis dah. Ni dia suruh berhenti. Balik dia kata, suruh berhenti. Lalu balik. Balik jumpa Nabi. Sahabat mengadu ke Nabi apa yang dia buat perangai dia ni. Lalu Nabi panggil dia. Pasal apa melarang orang pasang api. Hak jadi Tok Imam tersebutlah. Melarang orang pasang api. Dia kata, wahai Rasulullah, kita duduk di kawasan musuh. Lalu kita pasang api, musuh tahu di mana kedudukan kita. Dia mari serang malam, habis. Dia nampak api itu. Dan musuh tahu jumlah kita, kekuatan kita, kedudukan kita. Kita mesti sembunyikan kekuatan kita. Taktik ni orang pakai sampai hari ni. Bila berlaku perang, padang lapu. Bandar di padang lapu. Sampai sekarang pun. Taktik ni orang pakai, taktik perang. Bila berlaku perang, dia padamkan lampu.
supaya kapal terbang dengan napok dengan rotok bom. Ini kebenaran dia. Pasal apa mu apa nama ni dah ambil waktu sejuk dia tu. Bahkan Tuhan kata kalau siapa mudarat pada kita boleh tayamum. Nabi kata ya. Nabi senyum. Ya. Pasal apa mu larang orang pergi serang habis kejar musuh siapa habis? Dia kata musuh lari sebagai satu hela. Kalau kita kejar siapa habis, kita masuk dalam kepungan dia. Dan sebab itu bila kita kejar dia lari undur, kita tak dikepung dan kita balik. Dari segi saraf, perang saraf orang panggil. Sarafnya tersebar pada seluruh bahawa kita sudah menang. Musuh sudah lari. Bukan nak perang hari ni ke nak perang pula kan? Dari sarafnya musuh dah berundur, kita menang. Dari segi moralnya kita menang. Kita tak masuk dalam perangkap dia. Nabi terima pandangan dia. Ini kepintaran. Tahu keadaan-keadaan setempat, keadaan tertentu. Walaupun dia tak alim, dia tak pandai. Dan sebab itu, ini tak boleh bila latih aku pandai pada dia, pada latih aku jadi ketua. Kadang-kadang orang lantik ni ada sebab-sebab yang tertentu. Keadaan tertentu. Imam Al-Mawardi dalam kitab Ahkam Sultan mengatakan, kalau kita menghadapi suasana masyarakat, ada orang dia lebih alim, dia kurang alim. Kalau menghadapi ahlul bid'ah, orang yang lawan agama ni pintar dalam bab agama, kelantik ni. Lantik yang lebih alim. Kalau menghadapi orang yang masyarakat yang auta, yang menipu, yang alim ni lurus sangat, dia tipu orang. Lantik yang walaupun dia kurang alim, dia belum menghadapi penipuan-penipuan orang ni. Kelantik itu. Al-Mawardi sebut ahkam mustahil. Ini kena faham. Jadi inilah Nabi kata, walaupun seorang hamba Habasyi rambut khata jadi ketua, kena taat, patuh pada dia. Ini maksud hadis itu. Bukan maknanya menentukan siapa jadi ketua negara. Hadis di atas menunjukkan ketaatan yang sebenar kepada pemimpin tanpa mengira sesiapa pun. Para sahabat telah memutuskan bahawa khalifah ketika itu hendaklah dalam kalangan Quraisy berpandukan sabda Rasulullah, ala immatu min Quraisy, para pemimpin hendaklah daripada Quraisy. Riwayat Ahmad dan Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Para sahabat membuat keputusan begitu kerana melihat kepada kekuatan pengaruh ialah perkara yang penting. Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan Ibn Khaldun menjelaskan bahawa syarat ini tidak kekal hanya kepada kaum Quraisy, kerana yang dimaksudkan ialah pemimpin yang mempunyai pengaruh dalam kekuatan kaumnya. Kepemimpin orang yang kuat pengaruh, boleh berubah. Penjelasan ini menjadi realiti yang diamalkan di dalam masyarakat Islam. Kerana kepimpinan negara tidak kekal dalam tangan pemimpin berbangsa Arab. Orang Arab tak selama jadi ketua negara Islam. Sebaliknya bertukar kepada bangsa Kurdi, Turki dan lain-lain, mengikut pemimpin daripada bangsa yang kuat anutan dan pegangan mereka kepada Islam. Ini syarat pemimpin. Bukan mesti bangsa-bangsa tertentu. Bangsa yang paling kuat pengaruhnya, bila orang Arab lemah pengaruhnya, lantik orang lain. Bukan Arab. Orang Kurdi, Salahuddin Al-Ayyubi yang membabahkan Baitul Maqdis, dia berserah perang salib, ini orang Kurdis. Zahir Baibus yang mengalahkan kaum Tatar, orang Turki. Kerajaan Osmaniyah, orang Turki. Kerajaan Mughal di India, orang Tatar yang masuk Islam. Ini berlaku. Jadi keadaan dunia berubah. Pilih yang paling berpengaruh. Walaupun demikian, sampai hari ini balah Sunni, Syiah, Khawarij. Balah siapa layak jadi khalifah. Dalam satu persidangan antarabangsa, tak silap saya di Tehran, saya berucap, persidangan ulama, saya kata, kamu balah apa? Balah Sayyidina Ali ke, layak Abu Bakar ke, layak nak latih semula dah, dia dah mati belaka dah. Balah apa? Masing-masing barulah suka balik. Tak ada guna duduk balah.
Bak-bak siapa jadi khalifah. Abu Bakar mati dah, Sayyidina Ali mati dah, Sayyidina Umar mati dah. Duduk balas siapa dia layak, pada layak. Siapa tulis buku mana berlawan dalam masalah ini. Semua dah mati belaka dah. Nak latih semula tak boleh dah. Kita fikir apa yang berlaku dalam dunia Islam sekarang. Jangan fikir duduk balas zaman dulu. Tapi ada kalangan yang nak kata bodoh kan takut marah. Duduk balas benda hak mati dah. Wallahu alam.